5 tahun lepas, masa zaman PKP dulu, aku selalu masak ayam masak Thai ni. Cara nak buat memang senang je. So hari ni kita nak throwback sikit dan share resepi ni dekat korang. Mula-mula untuk ayam boleh masukkan serbuk kunyit dengan garam, gaul-gaul, lepas tu dah boleh goreng sampailah ayam ni masak dan boleh ketepikan dulu. And next untuk bahan kisar pula, masukkan sebiji bawang besar, 14 bawang putih, 8 biji cili padi, 3 batang cili merah halia sebesar ibu jari, 1 batang serai yang dah dihiris dengan 2 batang daun ketumbar. Lepas tu korang boleh chopkan kasar-kasar. Kemudian boleh tumiskan sekejap dengan 2 batang serai. Lepas tu kacaukan lagi dan boleh masukkan 2 sudu sos tiram, 2 sudu sos cili Thai, setengah sudu kecil sos ikan Thai dengan setengah cube pati ayam. Kemudian kacaukan sekata. Lepas tu dah boleh masukkan air, daun limau purut dengan sebiji bawang besar. Lepas tu dah boleh masukkan ayam yang kita dah goreng sekali tu. Dan waktu ni korang boleh kecilkan api tau. Korang kacaukan bagi sekata dan sedia untuk dihidang. Ni kalau makan dengan nasi putih atau nasi goreng memanglah sedap. So nanti bolehlah try buat resepi ni dekat rumah.